Resepi nasi biryani kambing atau mutton biryani menggunakan periuk nasi ataupun rice cooker senang saja. So video ni agak panjang perempuan, tapi hanya dengan menggunakan rice cooker you guys boleh masak sedap macam ni. So bahan-bahannya, panaskan kuali, masukkan sedikit minyak dan minyak sapi, letakkan sedikit buah gajus atau cashew nut. Bila dah brown, masukkan kismis, angkat letak tepi. Minyak yang sama, kuali yang sama, masukkan 4 sekawan daun bay, 1 bawang besar medium size ni, hirin nipis dah jadi brown, baru masukkan 2 tangkai cili padi dan separuh paste halia bawang putih, 2 biji tomato, dan Faridah menggunakan rempah biryani dari Shifa. Siapa tak cuba rempah biryani Shifa memang rugi, kena try perempuan. Masukkan 1 sudu serbuk cili Shifa. Gunakan serbuk cili Shifa sebab dia akan bagi colour yang sangat cantik untuk nasi biryani. Jangan risau, dia tak pedas pun. Dan perempuan masukkan daun ketumbar dan sedikit daun pudina. Tumis semua ni, letak tepi. Dalam rice cooker, perempuan masukkan 2 cup, Faridah gunakan 2 cawan beras basmati yang dah dibasuh, 2 sudu besar yogurt, separuh lemon ataupun limau, garam jangan lupa, masukkan bahan-bahan yang kita dah tumis tadi. 300 gram daging kambing, Faridah dah rebus siap-siap, dah empuk dah, masukkan sekali dalam tu dan kena gunakan air rebusan daging kambing tadi. Untuk 2 cawan beras basmati, Faridah gunakan 4 cawan air rebusan daging kambing. Kacau-kacau, siaplah. Last sekali boleh garnish dengan daun ketumbar, daun pudina dengan cashew nut dan kismis.